So ni hari pertama Ombak KLCC dibuka. Nak masuk nak tengok apa yang ada kat dalam. Let's go. Lepas entrance ni ada kedai macam jual souvenir obok mak. Cantik weh view dia. Banyak lagi kedai yang tak buka kat dalam ni. Macam ni dekat level 2 ramailah ada kopi, subway. Kat atas pun ada makanan. Ni kat level 3 ada kedai jual-jual nama elektronik. Ada kedai asam pedas fancy. Dekat level LG dengan G ramai. Ramai orang semua tengah ambil gambar sebab lawa dia punya ni. Nampak? Macam biasa dekat LG mesti ramai. Yang ni ada supermarket. Dekat situ ada tempat currency exchange soon. Ada nak dongkai nak buka nanti. Kat sini ni food court kot. Ada toast maker. Ada Oriental Coffee kat belakang ni. Ada kedai beauty. Verona Hills coming soon. Inside Scoop coming soon. Ada Pharmacy Healthlane tapi ni belum buka lagi ni. Banyak kedai yang opening soon. Nintendo, ada Asics, ada macam-macam. Kedai makanan pun banyak lagi akan buka nanti. Oh, ramainya orang. Kat sini ada banyak entrance tau. Tadi aku masuk daripada main entrance kat depan sana. Ni ada entrance aku tak tahu dari mana. Lepas tu dekat LG ada entrance daripada MRT KLCC. First day ni memang ramai gila orang. Biasalah keliling ni kan banyak office kan. Kejap lagi aku nak review toilet dia pula.